Kalau 9 juta ringgit yang dibelanjakan, sudah boleh menaja berapa ramai jemaah haji yang berhormat. Satu, kemudian keperluan untuk rebranding, kita memang faham tentang perkara itu. Dan perbelanjaan untuk rebranding itu bukan soalnya. Soalnya sekarang, kenapa syarikat yang dilantik itu adalah Five Grand Communication Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh non-Muslim. Saya ada senarai nama saya buat carian di sini. Lembaga pengarah dia T. Lee Vin, Cho Lee Ping, Yo Ai Lin, Kwah Seng Chik. Dan pemegang saham dia Teh Lee Vin 20% saham. Cho Lee Ping 10% saham. Kwah Seng Chik 70% saham. Apakah sudah tanduh syarikat Bumiputera Melayu beragama Islam? Saya tak kisah kalau yang bermak nak beli kertas daripada company yang ini bukan soal resis, tapi soal you nak rebranding tabung haji. Yang ada perkataan di situ hayya 'alal falah, ya ada labbaik Allah. Soal urusan haji, you nak persembahkan imej baru kepada masyarakat Malaysia, masyarakat dunia tentang tabung haji. Macam mana company boleh company daripada yang bukan Islam? Yang berhormat, sedangkan tabung haji pernah melantik beberapa company, BZB, Consultant Sdn Bhd, yang pernah menaikkan imej tabung haji. Satu. Yang kedua yang berhormat, saya nak bertanya kepada yang berhormat, bagaimana perolehan projek ini diberikan kepada Five Grand Communication? Bagaimana perolehan ini dibuat? Saya mendapat dan memperoleh maklumat yang berhormat tak jawab tadi. Saya jangka bila yang berhormat tak jawab, itu adalah titik lemah kepada apa yang saya bangkitkan. Bagaimana perolehan dibuat? Kerana konsultan yang ada di luar, yang Bumiputera beragama Islam, pernah berurusan dengan tabung haji, pernah mendapat tender secara terbuka. Mereka menanti-nanti dan setiap kali, setiap hari buka website tabung haji, tidak ada. Tahu-tahu dianugerahkan kepada syarikat non-Muslim untuk rebranding. Yang berhormat cukup. Jadi apa cara rebranding? Kalau yang berhormat tak tahu nak jawab, saya nak jawab bagi pihak yang berhormat. Ini adalah award secara runding terus. Apakah yang berhormat tidak mendokong hasrat Perdana Menteri yang selalu sebut soal tata kelola? Tender terbuka. Yang berhormat, tambah lagi, cepat, ini adalah perkara yang sangat sensitif yang buat. Penggalan cepat.